Macam mana Chery dari jenama Cak Ayam kini antara jenama otomotif terkemuka dunia. Chery ni mula ditubuhkan pada tahun 1997 oleh syarikat milik kerajaan tempatan Cina iaitu Anhui. Masa ni Proton dah jauh dah tinggalkan Chery dan model pertama Chery adalah Chery QQ. Model ni dia kecil, comel dan juga murah. Masa ni Chery QQ ni memang sangat laku kat negara membangun. Cuma masalah dia, kereta ni banyak sangat masalah. Dia punya bunyi enjin dia tu macam blender nak rosak. Boleh katakan Chery ni lebih kurang macam kereta pakai buang lah. Kalau kat Malaysia, selain daripada model ni, ada lagi lah beberapa model lain. Bila berlaku masalah ni, Chery cuba cari solusi. Apa yang Chery buat? Chery melabur berbilion dalam R&D. Dan dia juga buat enjin dia sendiri. Lepas tu desain kereta, dia panggil designer dari Porsche dan juga jurutera General Motors dan pakar-pakar dari Eropah untuk tambah baik kereta-kereta jenama Chery ni. Sejak itu jenama Chery mulalah naik semula. Pada tahun 2023, Chery berjaya menjual lebih 1.88 juta unit kereta di seluruh dunia dan Chery kekal peneraju ekspor kereta penumpang Cina selama 21 tahun berturut-turut. Apa pendapat anda tentang jenama Chery ni? Cuba komen kat bawah.